singgah sebentar membeli belacan. Salam hormat pembuka bicara. Majlis dimulakan penuh keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam maju Johor. Yang berbahagia Encik Rivoldianto bin Basran, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia, Wakil Rasmi Ketua Pengarah Pertanian Malaysia. Yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Ramli, Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan Jabatan Pertanian Negeri Johor. Yang berusaha Puan Sio Airin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia. Yang berusaha Puan Haja Nurzita binti Hashim, Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Sumber Tanah Negeri Johor. Yang berusaha Puan Rafidah binti Zainun, Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Negeri Johor. Yang berusaha Pegawai-Pegawai Teknikal Jabatan Pertanian Malaysia, Pegawai-Pegawai Jabatan Pertanian Negeri Johor, Pegawai-Pegawai Pertanian Daerah, Dipti Jemputan, rakan-rakan media dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin yang dimuliakan, sesungguhnya setiap permulaan yang baik itu dimulakan dengan doa. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati Allah dan berjalan dengan lancar. Dengan itu, dengan penuh hormat majlis menjemput Encik Muhammad Arif bin Kamsani untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana telah mengizinkan kami untuk berada dalam majlis perasmian program penemusuhan peneraju industri herba negeri Johor Anjuran Jabatan Pertanian tahun 2025. Oleh itu, kurniakanlah pertemuan kami ini dengan keberkatan dan limpahan rahmat-Mu agar kami memperoleh manfaat dan kebaikan daripadanya, seterusnya terhindar daripada segala bentuk kemungkaran yang tidak Engkau redai. Ya Allah, Ya Mudabbiral Amri, berkatilah majlis kami pada hari ini. Kurniakanlah kami kecerdasan akal agar lahir insan berdaya cipta dan saling menghormati antara rakan taulan. Engkau sematkanlah hati kami sepenuh keyakinan dalam melaksanakan setiap usaha dan rasa ihsan terhadap setiap insan. Seterusnya, bantulah kami menjadi insan khairah ummah selaras dengan tuntutan syariat-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampaikan ucapan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Serunai berbunyi bertalu-talu menyambut tetamu datang bertamu. Ucapan alu-aluan dipersilakan dahulu bagi memulakan bicara yang satu. Majlis pada hari ini pastinya lebih bermakna dengan ucapan aluan daripada tetamu penghormat yang kita nantikan. Untuk itu majlis menjemput dan mempersilakan yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Ramli, Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan Negeri Johor untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih Saudara Hamzah dan Saudari Suraya selaku pengacara majlis yang digembar-gemburkan setaraf dengan MC Jabatan Penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam maju Johor dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Tuan Rivoldianto bin Basran, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Putrajaya, Wakil Rasmi Ketua Pengarah Pertanian Malaysia. Yang berusaha Puan Siau Airin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Putrajaya, Wakil Rasmi Pengarah BIPIT Putrajaya. Yang berusaha Puan Hajah Nurzita binti Hashim, Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Sumber Tanah Johor. Yang berusaha Puan Rafidah binti Zainun, Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Johor yang baru baru 2 bulan bertapak di sini. Yang berusaha pegawai-pegawai teknikal, Div-Div Jemputan, Kuasa-Kuasa Usaha Unit Teknikal,
ketua-ketua bahagian Jabatan Pertanian Negeri Johor, pegawai-pegawai pertanian daerah, para peneraju industri herba Negeri Johor, warga Jabatan Pertanian, rakan-rakan media dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan iradatnya diizinkan untuk kita berhimpun pada pagi yang berbahagia bagi menyempurnakan Majlis Perasmian Bersempena Program Penemusuaan Peneraju Industri Herba Negeri Johor tahun 2025 Anjuran Jabatan Pertanian. Sebelum meneruskan ucapan, saya ingin menyampaikan ucapan salam takzim daripada Yang Berbahagia Tuan Haji Yosri bin Muhammad, Pengarah Jabatan Pertanian Negeri Johor yang tidak dapat bersama-sama di dalam majlis kita pada pagi ini berikutan daripada beliau perlu menghadiri pembukaan rasmi persidangan Negeri Johor. Terlebih dahulu, sebagai pembuka tinta bicara, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan juntaian terima kasih kepada pegawai yang boleh saya awardkan the very humble officers in Department of Agriculture yang berusaha Tuan Rivaldianto. Beri tepukan kepada Tuan Rivaldianto. Seorang pegawai yang sangat humble, ya. Merupakan wakil rasmi Ketua Pengarah Pertanian di atas kesudian Tuan untuk meluangkan masa menyempurnakan majlis perasmian program penemusuan kita pada pagi ini. Di kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Puan Siau Airin, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia yang turut sudi menerima jemputan kami. Tak nak balik Johor semula? Tak nak 6 bulan je kat Johor, ya? Tidak ketinggalan ucapan tahniah dan sejambak penghargaan turut saya titipkan kepada Puan Rafidah, Kuasa Usaha BIPIT Negeri Johor serta tim cawangan teknikal BIPIT Johor serta tim Jabatan Pertanian Negeri Johor selaku barisan urus setia yang berjaya merealisasikan majlis ini yang saya lihat sebagai satu wahana yang baik dalam kita memperhebat dan memperkasa industri herba Negeri Johor. Dan tidak ketinggalan ucapan penghargaan dan tahniah kepada insan-insan hebat di hadapan saya ini, tangan-tangan dan minda-minda yang meneraju industri herba di Negeri Johor ini. Tanpa kalian, mustahil untuk pengeluaran herba dan produk hiliran berasaskan herba dapat dikeluarkan dengan sebaiknya secara berterusan. Beri tepukan kepada tuan-puan. Hadirin yang saya hormati, program penemusuaan peneraju industri herba Negeri Johor tahun 2025 ini merupakan satu program yang julung-julung kali diadakan. Selama ini, jabatan banyak tertumpu kepada program-program penemusuaan kepada peneraju buah-buahan, peneraju sayur-sayuran dan industri hiliran asas tani sahaja. Melihat kepada tanaman herba yang merupakan komoditi yang berpotensi serta banyak manfaatnya tetapi dilihat agak malap, sendu, kurang popular dan seolah-olah dianaktirikan berbanding agro makanan utama seperti durian dan kelapa, Jabatan Pertanian Malaysia telah meminta untuk Jabatan Pertanian Negeri mengadakan program penemusuaan untuk herba sama hebatnya seperti komoditi utama yang lain. Untuk makluman para peserta, ya, penemusuaan program penemusuaan Jabatan Pertanian bersama dengan industri buah-buahan dan sayur-sayuran kita buat dekat Pusat Pertanian Air Hitam je. Pernah pergi tak Pusat Pertanian Air Hitam? Pernah, ya? Jadi untuk herba, so Mr. Rivo cakap, Hafiz, I nak herba ini nampak hebat, tidak dianaktirikan, you kena buat dekat tempat yang gah. Okay, so kami berikan anda Savannah Hill Resort. Objektif utama program ini adalah untuk membincangkan isu semasa industri dan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk pemerkasaan industri herba Negeri Johor. Ya, objektif pertama program kita. Dan kita dapati objektif kita tercapai sepenuhnya, insya-Allah. Ya, Puan Rafidah, ya? Okey, tak nak tepuk, okey. Sometimes kita tepuk di tempat yang salah dan kita tidak tepuk di tempat yang betul. Alright.
Jadi seperti juga sesi dialog pagi tadi, kita dapat memperlihatkan idea-idea yang dicurahkan oleh barisan-barisan usahawan yang hebat di hadapan saya yang boleh menjadikan intipati atau elemen untuk rancangan Johor 5 tahun RJ5T Fasa 3 2026-2030. Tahniah kepada tuan-puan yang memberi idea tadi. Jadi nanti apabila Menteri Besar memberikan ucapan bajetnya, bila ada cerita herba, boleh cerita kepada anak-anak. Itu ayah punya idea. Objektif kedua program kita adalah untuk mewujudkan platform antara usahawan dengan jabatan dan agensi yang terlibat untuk pertukaran pendapat dan perkongsian pengalaman serta rantaian industri herba. Kerana itu, pada asalnya, program ini hanya untuk pengeluar herba sahaja. And then apabila tim kita berkolaborasi, kita bermesyuarah, kita mengatakan herba perlu dilihat daripada penanaman sehingga kepada industri hiliran. That's why, kerana itu, peserta-peserta usahawan di dalam program ini terbahagi kepada kategori-kategori pengeluar, pemborong dan juga industri asas tani. Bila ada ketiga-tiga ini, baru melengkapi terangkum program kluster herba itu sendiri. Ya? Melihat kepada kesan dan impak positif menerusi program ini, insya-Allah, ya, Mr. Rival, insya-Allah program ini akan dimuatkan di dalam diary Jabatan Pertanian Johor setiap tahun. Paksa orang tepuk, Dan kami, Jabatan Pertanian Johor dan Jabatan Pertanian Malaysia memerlukan komitmen dari tuan-puan peneraju herba negeri Johor untuk bersama-sama kami mencurahkan idea, membentuk strategi, melakar pelaksanaan, mengunjur kejayaan industri herba. Seminar ini juga bukanlah program yang calang-calang, ya. Ianya dibentuk dengan konsep, metodologi dan objektif yang lebih baik berbanding daripada program sebelum ini. Ya? Dan yang istimewanya tuan-puan, peruntukan ini, Mr. Rival, jika saya salah betulkan ya Mr. Rival, ya. Jika tidak salah saya, peruntukan ini peruntukan kita sebelum tu, ya. Sila berterima kasih dan bertepuk tangan untuk Jabatan Pertanian Malaysia sebab peruntukan ini daripada Jabatan Pertanian Malaysia. Dan yang istimewanya, peruntukan ini hanya diturunkan kepada 2 negeri sahaja. Betul Puan Siau? Negeri Pahang dan negeri Johor. Tepuk lagi sekali. Kenapa negeri Johor? Sebab timbalan dia Vogue. Taklah. Tak. Kenapa negeri Johor? Kerana usahawan Johor sangat committed daripada sudut pengeluaran industrinya dan juga industri hilirannya. Betul itu dipersetujui oleh Mr. Rival. Betul Mr. Rival, ya? Ya kan sajalah Hafiz. Sebab saya dah bisik dengan Mr. Rival. Mr. Rival, apa yang saya tanya, ya kan saja, ya. Okey, terima kasih. Dan Mr. Rival, di hadapan usahawan-usahawan jabatan, usahawan-usahawan negeri Johor yang hebat-hebat ini, boleh Ketuan menjanjikan peruntukan yang sama ada pada tahun 2026? Okey, Mr. Rival kata akan dinilai semula, ya. Program ini juga diadakan untuk membentuk satu wacana dengan penyampaian ilmu oleh pakar-pakar profesional daripada Putrajaya, daripada syarikat-syarikat, dan kita ada beberapa syarikat peneraju yang memberi taklimat semalam, dan juga pada malam semalam kita ada program penemusuhan. Minta maaf saya nak hadir sangat, tetapi kerana ada isu di Kota Iskandar saya tak dapat hadir, dan saya dapat maklumat daripada urus setia Cik Hafiz, semua usahawan memberikan komitmen yang sangat bagus. Tahniah. Sebab ada satu program penemusuhan kita, tapi saya tak nak cakap lah yang industri mana, lesu sikit. Dia lesu sikit. Tetapi herba, bila saya tanya urus kata Cik Hafiz, mereka sangat proaktif. Dia sangat agresif. Itu yang kita nak. Itu yang kita mahukan. Dan seperti yang kita nyatakan ketika sesi dialog tadi, kita mengharapkan industri herba ini mencapai ke arah satu standard atau level yang lebih tinggi, ya.
herba hilang dari punya tu. Warisan khazanah silam. Alright, yang seperti yang Mr. Rodesdin tanya saya ketika sesi dialog tadi. Yang sebenarnya saya nak nyatakan perkara itu di dalam ucapan aluan saya, tetapi telah ditanya dulu. Khazanah warisan silam. Seperti yang saya maklumkan tadi, warisan silam bermaksud adalah perkara lama. Maksudnya, daun-daun herba atau pokok-pokok herba yang berada di hadapan tuan-puan ini sudah berada lama, tetapi semakin dilupakan fungsinya, peranannya, manfaatnya. Dan tema ini juga memasukkan satu perkataan, iaitu khazanah. Khazanah membawa maksud apa, Cik Faizal? Sebab saya nampak dia main telefon. Tidak tepat. Encik Zamri, Pegawai Petani Daerah yang saya sayangi, khazanah adalah perkara-perkara yang bernilai. Ya, jadi yang saya nak nyatakan sini, yang tim Jabatan Pertanian nak nyatakan sini, apa yang dimaksudkan dengan tema kita adalah herba merupakan satu produk ataupun satu tanaman yang sangat bernilai, yang datangnya daripada berabad-abad kurun lamanya, tetapi semakin dilupakan. Ya, namun begitu, Jabatan Pertanian telah mengambil inisiatif sampai mewujudkan seksyen herba, ya, menunjukkan betapa herba itu sangat perlu dinilai ataupun diberi levelnya sama taraf dengan agro makanan utama kita. Ya, alright. Saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang kerana saya rasa kita lebih tidak sabar untuk mendengar amanat daripada gentleman kita, Mr. Rivol. Ya. Kita tak sabar nak dengar amanat dia lepas ni. Ya. Dan sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berusaha, Mr. Rivoldianto, di atas kesudian untuk menyempurnakan majlis kita pada hari ini. Ucapan terima kasih turut saya titipkan kepada Puan Sia Irene, dan juga kepada tim-tim Putrajaya. Saya dah nampak kat sana, Miss Fonseca and the gang. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama kita ni berikan tepukan mereka di Putrajaya. Sebenarnya mereka tak nak datang. Mereka kata, Cik Hafiz, kita nak kerja. Cakap, okay fine, aku tak nak buat seminar ni. Okay, kita datang. Dan jangan lupa ya kepada usahawan-usahawan seperti yang saya kata tadi, Jabatan Pertanian dengan usahawan adalah satu hubungan simbiosis yang mana kita memerlukan each other. Alright? Dengan itu, rapatlah dengan Jabatan Pertanian, jadilah keluarga kami. Anda adalah keluarga kami. Usahawan herba negeri Johor adalah keluarga kami. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, nombor telefon pegawai pertanian daerah masing-masing perlu dititipkan di dalam telefon bimbit tuan-puan. Di mana tuan-puan nak dapatkannya? Di meja nombor 1 ini. Semua pegawai pertanian daerah ada di sini. Akhir sekali, sebagai tinta noktah, saya ingin mengingatkan pemantapan jaminan security makanan di masa hadapan serta kejayaan transformasi agro makanan negeri Johor merupakan tanggungjawab kita bersama. Ingatlah, kita tidak mampu berdiri sendiri. Ia perlu diusahakan dengan kesepakatan dan kolaborasi semua pihak. Teruskan berusaha, jangan pernah give up. Teruslah berbakti dengan tanah, ibarat perjuangan jentayu. Patah sayap bertongkatkan paruh, riuk paruhnya berpapas siku. Retak sikunya ditongkatkan dagu, berkecai dagunya ditenggekkanlah kuku. Itulah analoginya kita sebagai peneraju industri herba yang membekalkan nikmat Tuhan yang penuh majlis untuk negeri Johor, negara, rakyat sehingga titisan peluh yang terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Hafiz bin Ramli, Timbalan Pengarah Pertanian Pembangunan Negeri Johor, di atas ucapan aluan yang penuh bernas dan memberi inspirasi sebentar tadi. Semoga segala amanat dan harapan yang telah disampaikan akan menjadi panduan serta dorongan buat kita semua. Baiklah hadirin sekalian,
Majlis pada pagi ini akan diserikan dengan tayangan video montaj bersempena Majlis Perasmian Program Penemusuhan Peneraju Industri Herba Negeri Johor Anjuran Jabatan Pertanian tahun 2025. Sama-sama kita amati dan saksikan tayangan montaj yang telah disediakan di layar. Dipersembahkan. Tanah air merdeka kita adalah rumah kepada lebih 2,000 spesies herba. Sejak sebelum merdeka lagi, herba telah menjadi pelindung rakyat, penawar ketika tiada ubat moden, pengikat budaya dan kekuatan bangsa. Seperti semangat kemerdekaan, industri herba kini menjadi tanda kebebasan ekonomi bagi komuniti luar bandar. Hari ini, produk herba Malaysia berdiri megah di pasaran dunia seiring semangat negara merdeka yang berdaya saing. Warisan ini adalah amanah untuk generasi merdeka. Setiap herba menyimpan kisah tentang perjuangan, tentang harapan. Mari kita raikan program Libat Urus Herba demi warisan, demi petani, demi tanah air merdeka kita. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada video montaj sebentar tadi. Hadirin yang dimuliakan, sesungguhnya majlis pada hari ini tidak lengkap tanpa amanat dan perasmian daripada yang berbahagia. Ucapan beliau pastinya menjadi dorongan serta panduan buat kita semua. Untuk itu, majlis dengan penuh takzimnya menyemput dan mempersilakan yang berbahagia Encik Rivoldianto bin Basran, Timbalan Pengarah Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Jabatan Pertanian Malaysia, Wakil Rasmi Ketua Pengarah Pertanian Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Program Penemusuhan Peneraju Industri Herba Negeri Johor Anjuran Jabatan Pertanian tahun 2025. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Yang berbahagia dan yang berusaha, Cik Muhammad Hafiz bin Ramli selaku Timbalan Pengarah Pertanian Jabatan Pertanian Negeri Johor, yang berusaha Puan Sio Airin, Ketua Penolong Perakanan Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Bibit Putrajaya, yang berusaha Hajah Nurzita binti Hashim, Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Sumber Tanah Negeri Johor, yang berusaha Puan Rafidah binti Zainun, Kuasa Usaha Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Negeri Johor, pegawai-pegawai teknikal Jabatan Pertanian Negeri Johor, pegawai-pegawai pertanian daerah di seluruh negeri Johor, dan div-div jemputan, penerima anugerah dan rakan-rakan media seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya untuk menyampaikan salam daripada yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah Datuk Nur Syam Alwi, yang tidak dapat hadir ke program pada hari ini disebabkan komitmen tugas rasmi yang beliau, yang Datuk tidak dapat elakkan. Oleh itu, saya diberi mandat untuk menyampaikan teks ucapan beliau. So, ini adalah teks ucapan, bukan saya. Alright, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka kita diberikan kesihatan yang baik dan hadir bagi menyempurnakan majlis perasmian atau program penemusuhan peneraju industri herba tahun 2025 di Dewan yang indah ini di Savannah Hill Resort. Ini Datuk punya ucapan. Saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada pihak Jabatan Pertanian Negeri Johor di atas kesudian
menjemput Datuk hadir bagi merasmikan program pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada wakil Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang turut mengikuti program dan sentiasa menyokong program dan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak Jabatan Pertanian. Kita mengharapkan supaya pihak KPKM dapat mempertimbangkan dan memperakukan permohonan peruntukan pembangunan herba bagi Jabatan Pertanian bagi membantu kesinambungan industri herba bagi negeri Johor dan Malaysia pada amnya. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada bahagian pembangunan industri tanaman atau kita panggil BIPIT Air Hitam dan Jabatan Pertanian Negeri Johor yang telah bekerjasama bagi menjayakan dan merealisasikan program seumpama ini yang julung-julung kalinya diadakan di negeri Johor. Penganjuran program ini juga merupakan salah satu inisiatif pihak KPKM dan Jabatan Pertanian bagi mendapatkan respon dan maklum balas daripada semua pemain industri herba berkaitan isu-isu atau cadangan-cadangan penambahbaikan dan perkongsian idea bersama-sama membantu meningkatkan industri herba ini bagi mengekalkan negeri Johor sebagai pengeluar utama hasil herba dan produk berasaskan herba di Malaysia. Hadirin yang dihormati sekalian, pemilihan tema bagi program penemusuaan peneraju industri herba yang dipilih pada kali ini iaitu Meneroka Khazanah Warisan Silam amatlah bertepatan pada situasi masa kini, di mana warisan silam amatlah bertepatan di mana berjaya menggambarkan potensi besar dan nilai strategik herba sebagai komoditi bernilai tinggi negara. Hasil herba banyak digunakan dalam kehidupan seharian kita, terutama dalam masakan harian. Kini hasil herba yang berharga seperti tongkat ali, kita nampak tadi, halia, kunyit dan lain-lain mendapat permintaan yang tinggi dalam sektor perubatan tradisional, kosmetik, farmaseutical dan pemprosesan makanan. Hasil herba negara kita juga mendapat permintaan tinggi di pasaran luar, antaranya rozelle dan misai kucing kerana mempunyai nilai perubatan yang tinggi dan berkualiti. Industri herba di negara ini telah berkembang dengan amat pesat seiring dengan peningkatan permintaan hasil herba. Berdasarkan maklumat daripada buku statistik tanaman Jabatan Pertanian 2024, keluasan bertanam herba dan rempah ratus di Malaysia pada tahun lepas 2024 adalah sebanyak 8,464 to be exact hektar dengan nilai pengeluaran sebanyak 60,041 metrik tan. Trend peningkatan keluasan penanaman ini dijangka berterusan di negeri Johor kerana permintaan yang tinggi di pasaran tempatan dan juga pasaran ekspor, terutamanya ke Singapura. Namun begitu, industri herba tidak terkecuali dari menempuh pelbagai cabaran. Antaranya ialah peningkatan kos seperti baja, racun perosak dan bahan tanaman. Selain itu, serangan penyakit serta kekurangan tenaga kerja, kebergantungan kepada benih import dan kesukaran mendapatkan tanah yang sesuai bagi pengeluaran secara komersial. Bagi membantu peningkatan hasil herba, Jabatan Pertanian telah mengambil inisiatif melaksanakan projek pemaju pertanian, produk herba bernilai tinggi ataupun kluster herba bagi memberi inisiatif kepada pengusaha tanaman herba meningkatkan produktiviti tanaman melalui teknologi pertanian pintar dan memastikan bekalan hasil herba sentiasa konsisten berada di pasaran. Selain itu, Jabatan Pertanian juga mengeluarkan pakej teknologi tanaman bagi menyampaikan teknologi terkini dalam tanaman herba. Antaranya pakej teknologi halia, pakej teknologi tanaman sambung nyawa, ini nak memanjangkan nyawa,
dah dikeluarkan kita pada tahun 2024, dan pakej teknologi tanaman moringa yang akan diterbitkan pada tahun ini. Tahniah kepada Puan Sio Irene. Pendekatan berasaskan teknologi moden seperti sistem fertigasi, teknologi penanaman lestari dan pengamalan pertanian baik melalui persijilan MyGap maupun MyOrganic juga terus diperkukuh bagi memastikan kualiti serta kelestarian pengeluaran halian negara terjamin. Hadirin yang saya hormati sekalian, akhir sekali saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah dan jutaan terima kasih kepada Jabatan Pertanian Negeri Johor, Bahagian Pembangunan Industri Tanaman Air Hitam Johor dan seluruh bahagian-bahagian teknikal Jabatan Pertanian Negeri Johor yang telah memberikan komitmen yang jitu dan padu untuk menjayakan program ini. Tidak dilupakan pihak KPKM yang telah menyalurkan dana bagi menjayakan program ini serta komitmen dari pegawai Seksyen Padi dan Tanaman Industri BPIT Putrajaya. Tahniah juga kepada peserta dan agensi kerajaan yang terlibat sebagai pempamer dan penceramah. Juga penghargaan kepada mereka yang terlibat sama ada secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program pada hari ini. Dengan ini, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim merasmikan program penemusuan peneraju industri herba Jabatan Pertanian tahun 2025. Sekian, terima kasih. Terus kekal berada di atas pentas bagi acara seterusnya. Resmian ini menjemput yang berbahagia diiringi divisi kehormat untuk melancarkan gimik perasmian. Mohon yang berbahagia dan divisi kehormat untuk menuai Calyx Roselle, tanaman pokok Roselle yang berada di hadapan pentas. Dipersilakan. Satu, dua, tiga. Dipersilakan. Calyx Roselle bersama-sama ke dalam mesin yang disediakan. Baiklah, kita kira sama-sama. Okey, baiklah hadirin sekalian, kita akan sama-sama menyaksikan produk giliran herba yang akan muncul, dan ini menandakan bermulanya secara rasmi penghasilan produk herba yang menjadi kebanggaan kita semua. Seperti air sungai yang tidak berhenti mengalir. Baiklah, boleh ke hadapan lagi tuan-tuan dan puan-puan. Maju. Ya. Maju. Ya. Maju.